Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Maziah binti Muhammad dan rakan-rakan sekalian. Saya, Nur Umairah Amirah binti Muhammad Zaki dan dua orang lagi rakan saya akan membentangkan tugasan bagi kursus BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Jadi, fokus utama kami adalah untuk mengaplikasikan asas kritikan sastra secara objektif dan ilmiah terhadap sebuah karya remaja. Jadi, karya pilihan kami ialah novel Impian Jalanan. Novel ini memaparkan kentalnya perjuangan watak utama dalam mendepani realiti hidup. Melalui naskah ini, kami akan meneliti bagaimana pengarang membina konflik dan menyampai mesej melalui teknik penceritaan yang berkesan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan sinopsis bagi novel Impian Jalanan, hasil karya Temeh Abdullah. Jadi, novel sastra remaja ini mengisahkan perjalanan hidup seorang pemuda bernama Iskandar. Beliau merupakan seorang individu yang sangat cekal dalam berusaha mengejar impiannya, terutamanya dalam bidang seni dan seni bina. Dalam menelusuri garisan plot novel ini, Iskandar digambarkan berhadapan dengan pelbagai cabaran yang menguji jati diri. Antaranya termasuklah tekanan hidup yang menghimpit, kegagalan yang berulang, serta timbulnya perasaan ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Namun, kekuatan naratif ini terletak pada keazaman watak utama yang tetap bangkit untuk memperbaiki kualiti kehidupannya. Sepanjang perjalanan tersebut, Iskandar mula menyedari bahawa kejayaan sebenar memerlukan usaha yang berterusan, kesabaran serta keberanian yang tinggi. Novel ini secara jelas menonjolkan nilai ketabahan, semangat juang yang kental dan betapa pentingnya sifat percaya pada diri sendiri dalam mencapai setiap impian yang dicita-citakan. Secara keseluruhannya, naskah ini bukan sekadar sebuah cerita, malah ia menjadi sumber inspirasi kepada pembaca, khususnya golongan remaja, supaya tidak mudah berputus asa dan sentiasa konsisten dalam berusaha mencapai kejayaan dalam kehidupan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kritikan sanjungan. Secara dasarnya, sanjungan merujuk kepada ungkapan perasaan kagum dan rasa senang terhadap seseorang. Dalam konteks sastra, kritikan jenis ini memberikan pujian kepada karya serta pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran yang bernas di samping berjaya menonjolkan unsur-unsur menarik yang terdapat dalam karya tersebut. Kritikan sanjungan turut diberikan kepada pengarang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, ketajaman pemikiran, serta kebolehan mengutarakan idea-idea yang luar biasa. Penilaian ini bukan sekadar pujian kosong, tetapi merupakan satu pengiktirafan terhadap kualiti kandungan yang mampu merangsang minda pembaca. Sebagai contoh, kita dapat melihat tokoh sastra seperti Abdullah Munshi yang diiktiraf sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. Beliau menerima sanjungan yang tinggi, khususnya dari segi penggunaan gaya bahasa yang menerapkan pendekatan autobiografi serta unsur kewartawanan yang unik dalam karya-karyanya. Hal inilah yang menjadi asas kepada kekuatan kritikan sanjungan dalam memartabatkan sesebuah karya. Okey, baiklah, mari kita teliti aspek pertama dalam kritikan sanjungan, iaitu ketabahan mengejar impian. Jadi, pengarang berjaya mengangkat nilai murni yang sangat relevan dengan jiwa remaja melalui watak utama. Sebagai bukti, kita dapat melihat watak utama yang konsisten berusaha meningkatkan kemahiran melukisnya walaupun beliau seringkali berhadapan dengan pelbagai kesukaran dalam proses pembelajaran. Selain itu, aspek sokongan keluarga turut ditonjolkan melalui watak ibunya yang sentiasa memberikan dorongan serta sabar membimbingnya untuk terus memperbaiki diri. Dari sudut analisis, situasi ini jelas menunjukkan bahawa watak utama memiliki semangat juang yang luar biasa tinggi untuk mencapai impiannya.
Kehadiran watak ibu bukan sekadar sebagai pelengkap cerita, tetapi bertindak sebagai ejen pemangkin yang meningkatkan keyakinan diri watak utama. Sanjungan wajar diberikan kepada pengarang kerana berjaya menggambarkan bahawa sokongan moral adalah tunjang utama bagi seseorang individu untuk terus melangkah meskipun dihempit pelbagai cabaran hidup yang mencabar. Seterusnya, kritikan sanjungan turut diberikan kepada aspek gaya bahasa yang mudah difahami. Jadi, pengarang memilih untuk menggunakan pendekatan bahasa yang tidak terlalu kompleks namun tetap mempunyai impak yang besar. Buktinya, pengarang sering menyelitkan monolog dalaman di mana watak utama melakukan refleksi diri tentang kehidupannya dan memikirkan masa depan yang ingin dicapai. Penggunaan bahasa yang tulus ini membolehkan pembaca menyelami perasaan serta konflik dalaman watak dengan lebih intim. Melalui analisis ini, gaya bahasa yang ringkas dan padat ini sangat membantu pembaca, terutamanya golongan sasaran remaja, untuk menghayati jalan cerita dengan lebih berkesan. Penyampaian santai tetapi syarat dengan mesej bermakna menjadikan naskah ini sangat mudah diterima tanpa menghilangkan nilai estetiknya. Secara keseluruhannya, kupayaan pengarang mengimbangi antara kemantapan emosi watak dan kesederhanaan bahasa merupakan satu kekuatan besar yang layak menerima sanjungan dalam penilaian sastra ini. Baiklah, seterusnya kita balik kepada isi yang ketiga dalam kritikan sanjungan, iaitu keberkesanan pengarang dalam menyampaikan mesej motivasi yang sangat mendalam. Dalam sebuah karya sastra remaja, keupayaan menyuntik elemen inspirasi adalah satu kualiti yang sangat penting untuk dinilai dan diberikan pengiktirafan. Berdasarkan bukti dalam teks, kita dapat melihat watak utama yang diletakkan dalam situasi yang sangat mencabar. Walaupun beliau terpaksa menghadapi kesusahan hidup yang menghimpit dan isu kekurangan wang yang kritikal, watak ini tetap konsisten mencari peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Beliau digambarkan sebagai seorang individu yang tidak sesekali menyerah kalah kepada keadaan. Sebaliknya, sentiasa berfikiran jauh demi mengubah nasib diri. Dari sudut analisisnya, sanjungan ini diberikan kerana pengarang berjaya membina perwatakan yang positif dan berdaya tahan. Situasi ini menunjukkan bahawa watak utama bukan sekadar penggerak cerita, malah merupakan simbol aspirasi bagi pembaca. Melalui watak ini, pengarang secara halus dan efektif telah berjaya menyampaikan mesej motivasi yang kuat bahawa setiap individu perlu terus berusaha dan mempunyai mentaliti yang kental walaupun terpaksa mendepani pelbagai kesulitan hidup yang tidak dijangka. Kejayaan pengarang mengandungkan elemen realiti dengan semangat juang, inilah yang menjadikan novel ini sebuah naskah yang berwibawa dan relevan untuk dijadikan panduan oleh golongan remaja hari ini. Baiklah, seterusnya kita balik kepada aspek yang kedua, iaitu kritikan teguran. Jadi, secara terminologinya, kritikan teguran merupakan satu bentuk penilaian yang memberikan nasihat serta peringatan secara jujur dan ikhlas kepada pengarang. Apa yang menariknya, kritikan ini bersifat lebih praktikal kerana pengkritik perlu menjalankan penilaian secara seimbang dengan menyatakan kelebihan sesuatu teks, di samping menunjukkan kelemahan yang dikesan dalam karya tersebut. Jadi, tujuan utama teguran ini bukanlah untuk menjatuhkan, tetapi berfungsi sebagai medium penambahbaikan. Melalui pendekatan yang objektif, pengkritik membantu pengarang untuk melihat ruang-ruang yang boleh diperbaiki agar penghasilan karya pada masa akan datang menjadi lebih bermutu dan berimpak tinggi. Hal ini untuk memastikan sastra kita sentiasa berkembang dalam ekosistem yang sihat dan telus. Jika kita melihat kepada sejarah perkembangan kritikan ini, tokoh terawal yang mempeloporinya ialah Aminuddin Baki. Beliau telah menonjolkan elemen teguran ini melalui artikel bertajuk Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita tentang sebuah buku Melayu yang diterbitkan dalam Akhbar Utusan Zaman pada 12 Jun 1949. Dalam artikel tersebut, beliau telah mengkritik novel Korban Kesucian karya tokoh sastrawan Keris Mas secara intelektual.
Kritikan yang dikemukakan oleh Aminuddin Baki pada ketika itu tidak dipengaruhi oleh emosi maupun sentimen peribadi. Beliau tidak mengecam pengarang, sebaliknya memberikan ulasan yang sangat bernas. Pendekatan profesional inilah yang menjadi teras kepada kritikan teguran yang akan kami aplikasikan terhadap novel pilihan kami sebentar lagi. Baiklah, setelah meneliti kekuatan karya ini, kini kita beralih kepada bahagian kritikan teguran. Jadi, penilaian ini dilakukan secara objektif bertujuan untuk melihat ruang penambahbaikan dalam aspek struktur penceritaan. Fokus utama teguran ini merujuk kepada dua perkara, iaitu perkembangan konflik dan peranan watak sampingan. Jadi, untuk isi yang pertama ialah mengenai perkembangan konflik. Berdasarkan bukti dalam teks, didapati bahawa masalah atau konflik yang dihadapi oleh watak utama kadang-kadang diselesaikan dalam tempoh yang terlalu singkat. Pengarang dilihat tidak memberikan penerangan yang lebih terperinci mengenai proses penyelesaian tersebut, menyebabkan transisi daripada frasa krisis ke frasa peleraian berlaku secara mendadak. Dari sudut analisis kritikan, keadaan ini menyebabkan pembaca kurang berpeluang untuk merasai perkembangan emosi watak secara mendalam. Sekiranya konflik tersebut dihuraikan dengan lebih terperinci dan diberikan ruang untuk bernafas, jalan cerita pastinya akan menjadi lebih menarik serta memberikan impak yang lebih kuat kepada pembaca. Teguran ini penting bagi memastikan tahap ketegangan atau suspens dalam naratif dapat dikekalkan dengan lebih berkesan. Jadi, untuk isi yang kedua pula adalah watak sampingan. Melalui bukti yang dikesan, terdapat beberapa rakan kepada watak utama yang hanya muncul sekadar untuk memberikan nasihat atau sokongan moral. Kelemahan di sini adalah ketiadaan penerangan lanjut mengenai latar belakang mereka, menjadikan kehadiran watak-watak ini seolah-olah hanya berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan plot sahaja. Jadi, secara analisisnya, hal ini menyebabkan peranan watak sampingan dalam membantu perkembangan cerita secara keseluruhan kurang menonjol. Sekiranya watak-watak ini dikembangkan dengan lebih jelas, mungkin melalui latar belakang atau motivasi mereka yang tersendiri, jalan cerita akan menjadi lebih dinamik dan memberikan gambaran kehidupan yang lebih menyeluruh kepada pembaca. Begitulah ulasan saya bagi bahagian kritikan teguran bagi novel ini. Baiklah, sebagai penutup bagi pembentangan saya pada hari ini, mari kita lihat rumusan besar daripada seluruh analisis yang telah dijalankan. Secara tuntasnya, analisis terhadap novel Impian Jalanan ini telah membuktikan dengan jelas bahawa integrasi antara kritikan sanjungan dan juga teguran bukanlah sekadar penilaian luaran. Sebaliknya, kedua-dua elemen ini merupakan instrumen intelektual yang sangat penting dalam mengukur tahap kualiti serta nilai estetika yang terkandung dalam sesebuah karya sastra remaja agar ia kekal relevan dan berkualiti tinggi. Jadi, melalui kupasan mendalam terhadap aspek naratif, khususnya dari segi perkembangan watak serta nilai-nilai murni yang telah diketengahkan, kajian ini berjaya memperlihatkan peranan sastra yang lebih besar, iaitu sebagai medium cerminan sosial yang dinamik. Hal ini sangat penting dalam usaha kita untuk melestarikan kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Sastra bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah ia adalah ejen penyampai jati diri dan budaya yang perlu dipertahankan dalam mendepani arus zaman. Penilaian yang kami laksanakan ini secara tidak langsung telah memperkukuh kefahaman kita semua terhadap fungsi sebenar kritikan sastra. Kita harus sedar bahawa kritikan yang matang mampu membina pemikiran masyarakat yang lebih holistik dan kritis. Dengan menilai secara objektif, iaitu memuji kekuatan dan menegur kelemahan secara membina, kita dapat melahirkan komuniti yang tidak hanya membaca secara pasif, tetapi mampu berfikir secara mendalam tentang mesej dan juga struktur sesuatu naskah sastra. Akhir kata, semoga dapatan daripada tugasan pentaksiran berterusan bagi kursus BMMB 1104 ini memberikan perspektif baru kepada kita semua dalam menghargai keindahan sastra tanah air. Sekian saja daripada saya. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan anda mendengar pembentangan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang dihormati serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan mengupas tentang dua cabang utama dalam kritikan sastra, iaitu kritikan saranan dan juga kritikan pendekatan. Kita mulakan dengan kritikan saranan. Jadi kritikan saranan ialah bentuk kritikan sastra yang memberi cadangan penambahbaikan secara konstruktif untuk meningkatkan mutu karya. Kritikan ini bersifat membina, berlandaskan analisis dan fokus kepada aspek penting seperti tema, watak, plot dan gaya bahasa. Fungsi utamanya termasuklah membaiki kelemahan karya, membimbing pengarang dan juga memperkayakan pemahaman pembaca. Antara aspek yang sering disarankan ialah memperdalamkan perwatakan agar lebih menjadi realistik, memperluas tema supaya relevan dengan isu semasa, menyusun plot dengan lebih tersusun dan memperindah bahasa melalui unsur estetik seperti metafora dan simbolisme. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membimbing pengarang untuk menghasilkan karya yang lebih mantap serta memperkaya pemahaman pembaca terhadap mesej dan nilai yang cuba disampaikan. Jadi dalam tradisi kesusastraan Melayu, kritikan sastra saranan juga menekankan nilai hikmah, adat dan kebijaksanaan seperti yang digariskan oleh Sarjana Sastra Melayu Osman Putih. Kritikan yang membina ini selaras dengan prinsip budaya Melayu yang menekankan teguran secara berhemah, bukan menjatuhkan pengarang. Jadi secara keseluruhannya, kritikan saranan membantu memantapkan karya sastra Melayu dan memartabatkan kesusastraan secara berhemah. Baiklah, yang pertama ialah saranan terhadap pembinaan watak. Contoh yang saya sertakan ialah watak remaja jalanan yang menjadi fokus utama. Digambarkan mempunyai semangat juang yang tinggi, namun latar belakang emosi dan konflik dalaman tidak dihuraikan secara mendalam. Jadi pengarang akan memperincikan dimensi psikologi watak melalui konflik dalaman seperti rasa rendah diri, trauma atau dilema moral. Hal ini penting kerana kekuatan sesebuah novel realisme sosial bergantung kepada keupayaan watak mencerminkan pengalaman manusia secara autentik. Tanpa pengembangan ini, watak berisiko dilihat bersifat tipikal dan kurang memberi kesan mendalam kepada pembaca. Jadi, kritikus akan menyarankan pengarang untuk menggali psikologi watak bagi menerangkan pengalaman hidup ataupun trauma serta cabaran yang dihadapi. Jadi dengan cara ini, pembaca dapat lebih merasai penderitaan watak dan memahami motivasinya. Yang kedua pula, saranan terhadap tema dan juga persoalan. Contohnya, tema impian dan perjuangan hidup jelas diketengahkan, tetapi persoalan sosial seperti ketidaksamaan ekonomi atau kegagalan sistem sokongan kurang diperincikan. Pengarang akan dicadangkan untuk tidak hanya fokus kepada isu ekonomi tetapi juga mengaitkannya dengan sistem sokongan sosial, pendidikan dan juga keluarga. Pengarang akan mengembangkan lagi lapisan persoalan supaya karya akan lebih bersifat kritis terhadap realiti masyarakat kini. Dengan memperluaskan kritikan konteks sosial, novel bukan sahaja menjadi wadah hiburan tetapi juga medium wacana yang mencabar pemikiran pembaca tentang isu-isu semasa. Ini akan menjadikan tema akan menjadi lebih komprehensif dan mencabar pemikiran pembaca terhadap isu semasa. Baiklah, yang ketiga pula, saranan terhadap gaya bahasa. Contoh, bahasa yang digunakan adalah bersifat langsung dan mudah, tetapi kurang penggunaan unsur estetik seperti metafora atau simbolisme. Jika bahasa naratif terlalu sederhana atau lurus, pengkritik akan menyarankan penggunaan metafora, simbolisme atau personifikasi. Ini akan memberi makna berlapis dan memperkaya pengalaman estetika pembaca, selaras dengan tradisi sastra Melayu yang mengutamakan keindahan bahasa. Pengarang akan memperkayakan gaya bahasa dengan unsur figuratif untuk meningkatkan nilai seni karya seperti yang saya katakan sebentar tadi, iaitu penggunaan metafora, simbolisme atau personifikasi. Yang terakhir, saranan terhadap konflik sosial. Contohnya, konflik sosial yang dihadapi watak utama tidak diperluas kepada interaksi dengan pihak berkuasa, masyarakat atau
institusi tertentu. Jadi kritikan saranan juga menekankan supaya konflik watak dikaitkan dengan institusi atau pihak berkuasa. Contohnya interaksi dengan polis, sekolah atau komuniti bandar. Ini akan menjadikan karya lebih kritikal dan berfungsi sebagai cerminan masyarakat, bukan sekadar kisah individu semata-mata. Jadi, karya akan menjadi lebih realistik dan memberi impak sosial yang lebih meluas. Seterusnya, kita beralih kepada kritikan pendekatan. Jika kritikan saranan tadi adalah tentang cadangan, pendekatan pula adalah tentang kacamata yang kita gunakan untuk melihat karya. Jadi, kritikan pendekatan merujuk kepada kaedah atau sudut pandang tertentu yang digunakan oleh pengkritik untuk menilai dan mentafsir karya secara sistematik berdasarkan prinsip dan teori yang jelas, bukan sekadar pandangan subjektif. Pendekatan ini menuntut karya dilihat daripada pelbagai dimensi iaitu aspek instruktif seperti tema, plot, watak dan gaya bahasa serta aspek ekstrinsik seperti latar masyarakat, budaya, sejarah dan pemikiran pengarang. Jadi melalui pendekatan seperti moral, sosiologi dan psikologi serta formalistik, pengkritik dapat menghuraikan makna karya secara lebih menyeluruh dan mendalam. Dari segi analisisnya, pendekatan membantu menjelaskan hubungan antara teks dan konteks. Contohnya, pendekatan sosiologi meneliti realiti masyarakat, psikologi menumpukan aspek kejiwaan watak dan manakala formalistik meneliti struktur karya itu sendiri. Jadi kesimpulannya, kritikan pendekatan ini penting kerana menyediakan kerangka analisis yang teratur dan kritis, sekaligus menghasilkan tafsiran yang lebih tepat serta memperkaya pemahaman terhadap karya sastra. Baiklah, terdapat beberapa pendekatan utama yang sering digunakan dalam kritikan sastra Melayu. Yang pertama, pendekatan sosiologi. Contohnya kisah kehidupan remaja jalanan yang berdepan dengan kemiskinan, kekurangan sokongan keluarga dan tekanan terhadap persekitaran bandar. Pendekatan ini melihat karya sebagai cerminan masyarakat dalam impian mimpi jalanan, kisah kemiskinan, kesusahan hidup, sokongan keluarga membentuk identiti watak remaja jalanan. Jadi, pendekatan sosiologi menonjolkan bahawa karya ini mencerminkan realiti sosial golongan terpinggir. Novel ini memperlihatkan bagaimana faktor persekitaran dan struktur masyarakat mempengaruhi pembentukan identiti dan hala tuju hidup watak. Hal ini menunjukkan bahawa masalah yang dihadapi bukan sekadar isu individu tetapi berkait rapat dengan sistem sosial yang lebih luas. Jadi pendekatan ini menekankan bagaimana sastra dapat menjadi dokumen sosial merekodkan realiti kehidupan. Yang kedua pula, pendekatan psikologi. Di sini kita fokus kepada konflik dalam watak seperti rasa rendah diri, ketakutan atau trauma. Contoh yang saya selitkan adalah pergolakan dalaman watak utama yang berusaha keluar daripada kehidupan jalanan dan mencapai impian hidup. Misalnya, Amir menghadapi tekanan emosi akibat kekurangan keluarga dan cabaran hidup. Jadi melalui pendekatan psikologi, konflik dalaman seperti rasa rendah diri, ini harapan dan ketakutan dianalisis sebagai pemancu tindakan watak. Pendekatan psikologi akan membantu pembaca untuk memahami motivasi dan tindakannya secara mendalam. Baiklah, kita teruskan kepada pendekatan yang ketiga iaitu pendekatan budaya. Contoh yang saya selitkan ialah penggambaran kehidupan masyarakat bandar dan norma sosial yang mempengaruhi tingkah laku remaja jalanan. Pendekatan budaya meneliti bagaimana nilai, norma dan gaya hidup masyarakat mempengaruhi sesebuah watak. Jadi dalam novel ini, pendekatan budaya meneliti bagaimana nilai dan cara hidup masyarakat dipaparkan dalam karya. Novel ini mencerminkan budaya survival dalam kalangan golongan terpinggir serta tekanan hidup di bandar. Hal ini memperlihatkan bahawa budaya dan persekitaran memainkan peranan penting dalam membentuk cara berfikir dan cara watak untuk berfikir dan bertindak. Jadi, perbezaan antara budaya bandar dan norma sosial tradisional membentuk tingkah laku dan pilihan watak, memberikan gambaran tentang dinamika budaya Melayu kontemporari.
Dan yang terakhir iaitu pendekatan moral. Nilai seperti ketabahan, usaha dan keinginan untuk berubah ditonjolkan sepanjang perjalanan cerita. Jadi pendekatan ini menekankan nilai murni dan pengajaran. Dalam kisah ini nilai seperti yang saya katakan tadi seperti ketabahan, keinginan untuk berubah dan solidariti antara rakan menjadi pengajaran utama yang boleh kita ambil sebagai pembaca, terutamanya golongan muda. Jadi walau bagaimanapun, penyampaian nilai yang agak langsung menunjukkan bahawa karya lebih bersifat uh, sekaligus mempengaruhi cara pembaca menerima mesej. Jadi sebagai kesimpulannya, kritikan sastra sama ada melalui kritikan saranan maupun kritikan pendekatan merupakan alat yang penting dalam mematangkan kesusastraan Melayu. Kritikan saranan berperanan membantu mengarang membaiki mutu karya, memperdalam pembinaan watak serta memperkaya tema yang diketengahkan. Manakala kritikan pendekatan pula membolehkan karya dianalisis secara sistematik dan objektif dari pelbagai sudut seperti masyarakat, psikologi, budaya dan nilai moral. Dalam konteks novel Impian Mimpi Jalanan ini, gabungan kedua-dua kritikan ini akan menjadikan karya tersebut bukan sahaja menarik dari segi penceritaan tetapi turut menyampaikan pengajaran sosial, emosi dan moral kepada pembaca. Jadi oleh itu, sastra Melayu dapat dihargai sebagai media pendidikan, hiburan dan refleksi terhadap kehidupan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Maziah serta rakan-rakan sekalian. Pada pembentangan saya pada hari ini, saya akan menghuraikan kritikan sastera terhadap novel Impian Jalanan karya Temi Abdullah dengan memberi fokus kepada kritikan penganalisisan dan kritikan penilaian. Apa itu kritikan penganalisisan? Kritikan penganalisisan merujuk kepada bentuk kritikan yang berorientasikan penyelidikan bagi meneliti keadaan sebenar sesebuah karya sastera. Pendekatan ini membolehkan pengkritik mengenal pasti kedudukan karya, menilai prestasi serta menentukan tahap pencapaiannya secara sistematik dan berasaskan bukti teks. Selain itu, pengkritik perlulah mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang. Hal ini penting bagi memastikan kritikan yang dibuat bersifat tersusun, objektif dan berkesan. Oleh itu, kritikan penganalisisan memberi perhatian kepada unsur seperti watak, tema, bahasa dan teknik penceritaan. Pendekatan ini penting kerana tanpa analisis yang mendalam, sesuatu karya mungkin hanya difahami secara permukaannya, tapi menilai struktur dan makna yang lebih kompleks. Baiklah, mari kita lihat apakah kritikan penganalisisan yang boleh kita huraikan dalam novel Impian Jalanan ini. Seterusnya, baiklah, dalam novel ini, aspek pertama yang kita boleh lihat ialah perkembangan watak utama. Watak digambarkan menghadapi kesukaran komunikasi sejak kecil sehingga menjejaskan keyakinan dirinya. Secara analitikal, pengarang menunjukkan bahawa pengalaman negatif dalam persekitaran sosial boleh mempengaruhi pembentukan identiti seseorang. Namun, minatnya terhadap lukisan menjadi faktor yang membantu watak ini dalam membina semula keyakinan dirinya. Seterusnya, kita dapat lihat ialah tema ketabahan dan usaha dalam mengejar impian. Tema ini disampaikan melalui perjalanan watak yang berusaha dalam memperbaiki kelemahan dirinya dan mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang pelukis. Analisis kritis menunjukkan bahawa pengarang tidak hanya menampilkan kejayaannya, tetapi juga proses kegagalan dan cabaran yang realistik. Hal ini menjadikan mesej novel lebih autentik dan relevan kepada pembaca remaja. Seterusnya,
Baiklah, dari sudut pandangan dan teknik penceritaan, penggunaan orang pertama menjadikan penceritaan itu lebih bersifat introspektif. Pembaca dapat memahami konflik dalaman watak secara langsung, sekaligus menilai kesan emosi terhadap tindakan dan keputusan yang dibuat. Contohnya kita dapat dibuktikan melalui petikan yang telah terdapat dalam novel Impian Mimpi Jalanan, iaitu aku selalu rasa kecil di hadapan orang lain. Ini menunjukkan bahawa watak utama ni dia rasa rendah diri akibat mempunyai kelemahan dalam pembelajaran, gagap. Jadi dia akan malu untuk bersuara ataupun memberikan pendapat. Akhir sekali, bahasa yang bersahaja tetapi reflektif memudahkan pembaca menghayati pengalaman watak tersebut. Struktur naratif yang tersusun dapat membantu dalam memperlihatkan hubungan antara pengalaman hidup dan aspirasi masa depan. Secara keseluruhannya, analisis ini menunjukkan bahawa pengarang berjaya menggabungkan unsur psikologi dan sosial dalam membina naratif yang bermakna. Seterusnya, mari kita lihat kepada kritikan penilaian. Baiklah, kritikan penilaian pula bertujuan dalam menentukan sama ada sesebuah karya itu bermutu ataupun sebaliknya. Pengkritik perlulah bersikap adil, saksama dan tidak berat sebelah. Penilaian haruslah dibuat berdasarkan hujah yang kukuh serta pemahaman terhadap pengarang, tema dan konteks karya. Pendekatan ini penting kerana ia memastikan karya dinilai secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh emosi ataupun pandangan peribadi semata-mata. Selanjutnya, mari kita lihat kepada kritikan penilaian yang telah kita huraikan dalam novel Impian Mimpi Jalanan. Dari aspek mutu karya dan pembangunan watak, novel ini boleh dinilai sebagai berkualiti kerana pembangunan watak berlaku secara konsisten dan logik. Konflik dalaman yang dialami sejak kecil menjadi asas kepada transformasi watak yang lebih matang. Selain itu, tema ketabahan dan usaha juga memberi nilai moral yang signifikan kepada pembaca. Pengarang menampilkan usaha sebagai faktor utama kejayaan, bukan sekadar bakat semula jadi. Baiklah, mari kita lihat lagi kritikan penilaian yang boleh kita huraikan dalam novel Impian Mimpi Jalanan. Seterusnya, teknik penceritaan, bahasa dan objektif yang seimbang tanpa dramatik yang berlebihan menunjukkan integriti naratif. Pembaca dapat menilai tindakan watak secara rasional dan reflektif. Contohnya kita dapat lihat melalui petikan, kadang-kadang aku tertanya, adakah semua ini akan membuahkan hasil? Novel ini menekankan ketabahan, usaha berterusan dan pengorbanan sebagai asas pencapaian. Tema ini konsisten dan membolehkan pengkritik menilai keberkesanan pengajaran moral melalui tindakan watak utama. Seterusnya adalah penilaian keseluruhan dan justifikasi kritikal. Petikan yang kita dapat lihat ialah aku mahu lukisan ini menjadi cerminan usaha dan bukannya sekadar pujian. Jadi petikan ini dia menguatkan justifikasi bahawa karya ini bermutu kerana naratif menekankan usaha, ketabahan dan refleksi diri sekaligus memaparkan nilai objektiviti dan integriti naratif yang tinggi. Hal ini membuktikan bahawa novel ini mempunyai nilai estetika dan didaktik yang relevan dalam konteks pembacaan remaja. Seterusnya, secara keseluruhannya apa yang kita dapat simpulkan daripada huraian kritikan-kritikan yang telah kita lakukan terhadap novel Impian Mimpi Jalanan karya Temeh Abdullah ialah
Novel impian Mimpi Jalanan karya Temi Abdullah dapat dinilai sebagai karya sastera remaja yang bermutu kerana telah menampilkan pembinaan watak yang berkembang secara realistik serta pengolahan tema ketabahan dan usaha yang konsisten. Hal ini selaras dengan pandangan M.H. Abrams yang menyatakan bahawa penilaian terhadap karya sastera perlu mengambil kira unsur struktur, tema dan kesan terhadap pembaca. Selain itu, menurut Terry Eggleton, karya sastera bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah berperanan dalam membentuk kesedaran sosial dan intelektual. Justeru novel ini dapat dilihat berjaya dalam menggabungkan nilai moral, pengalaman peribadi dan teknik naratif secara seimbang. Selain itu, membolehkan pembaca membuat penilaian yang kritis dan reflektif terhadap perjalanan watak dan makna kejayaan dalam kehidupan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.